Ini semua nak sakau, tuan-tuan. Ini semua nak tarik perhatian publik. Nak tunjuk yang dia orang ini boleh jalan kaki nak sakau. Bangkit pertikaikan isu ini. Bukan nak suruh hampa pergi jalan kaki, tuan-tuan. Tak payah nak pergi serah memorandum dengan jalan kaki. Kita boleh naik kenderaan. Pergi ke Jalan Bellamy di Kuala Lumpur. Ada pejabat UNHCR. Dan kita pun telah pergi ke pejabat UNHCR, tuan-tuan. Ini hanyalah gimmick. Nak meneguk di air yang keruh, nak tunjuk acah-acah hero, nak berjalan kaki, menzalimi diri, menyeksa diri, nak dapatkan perhatian, seolah manusia yang hebat membodohkan diri dengan berjalan kaki, nak mendapatkan sumbangan, bantuan awam, nak tarik perhatian orang, nak tarik perhatian netizen, berjalan kaki untuk nak pergi hantar memorandum ke pejabat UNHCR. Bukankah ini kerja bodoh, tuan-tuan? Kerja yang tak dibuat oleh orang. Kita sekarang ni, apa sahaja tindakan yang kita lawan, apa sahaja tindakan yang kita buat, kita nak buat berdasarkan instant. Ini bukan masalah jalan kaki nak pergi hantar memorandum. Ini semua nak sakau, tuan-tuan. Ini semua nak tarik perhatian publik. Nak tunjuk yang dia orang ini boleh jalan kaki nak sakau. Kalau nak berjuang dia tak macam ni. Perjuangan kita perlukan segera. Kita turun lapangan, perlukan segera berikan penumpuan, tarik perhatian rakyat Malaysia untuk memberi tekanan kepada UNHCR. Semua boleh dibuat dalam kadar yang segera tanpa perlukan berbulan-bulan untuk membodohkan diri sendiri dan untuk menarikkan perhatian orang, nak tumpukan kepada sosok tubuh yang cuba membodohkan diri sendiri. Agama pun tak hajat. Dalam kehidupan pun tidak menggalakkan membodohkan diri sendiri, menzalimi diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Melainkan, tuan-tuan, ada kepentingan-kepentingan untuk meraih perhatian awam untuk mendapatkan dana untuk sakau, tuan-tuan.